Manakah lutut anda boleh meramal hujan? Lagi tepat daripada Jabatan Meteorologi. Waktu kecil dulu, emak selalu larang kita duduk dekat tingkap terbuka. Takut nanti kena selsema atau demam. Betul tak? Saya yakin mesti pernah. Petua-petua kesihatan lama ini kita serap sejak kita kecil lagi. Seolah-olah diwarisi dari ibu. Ia nampak macam satu kebenaran yang tidak boleh disangkal sebab nenek kita yang kata dan nenek dia pula kata begitu. Tapi bagaimana kalau saya katakan sesetengah petua yang kita pegang ini bukan saja tak berguna, malah ada yang boleh membahayakan kesihatan kita. Hari ini, kita akan guna logik akal dan sains untuk merungkai 5 mitos kesihatan rakyat yang paling popular. Saya jamin anda akan sangat terkejut bila tahu kebenaran di sebalik kepercayaan lama yang sudah sebati ini. Bersedia untuk bongkar rahsia ini. Sebelum kita mulakan sesi pembongkaran ini, jom kita faham dulu kenapa mitos-mitos ini susah sangat nak hilang. Ini bukan sebab datuk nenek kita dulu kurang bijak. Sebaliknya, ia adalah cara mereka cuba jelaskan fenomena rumit di sekeliling kita. Pada zaman tiada mikroskop, tiada imbasan moden dan tiada perubatan berasaskan bukti. Orang-orang perasan ada pola tertentu dan mereka kaitkannya. Contohnya, bila sendi rasa sakit, esoknya terus hujan. Otak terus buat kaitan. Sakit sendi itu tanda hujan akan turun. Ini dipanggil kecenderungan kognitif atau confirmation bias. Kita cenderung untuk ingat dan beri perhatian pada kes yang menguatkan kepercayaan kita dan abaikan yang bercanggah. Inilah cara petua-petua ini lahir, disampaikan dari mulut ke mulut sampai ke zaman kita dan kekal dalam fikiran. Tapi hari ini, kita ada ilmu yang datuk moyang kita dulu tak ada. Sudah tiba masanya kita asingkan mana satu emas, mana satu habuk. Kita mulakan dengan mitos nombor 1. Ini memang hit parade petua orang lama. Lutut dan sendi lenguh, maknanya nak hujan. Jutaan manusia di seluruh dunia bersumpah bahawa tubuh badan mereka ini adalah barometer yang paling tepat. Mereka mendakwa dapat merasai perubahan cuaca jauh sebelum awan mendung mula menyelubungi langit. Kepercayaan ini begitu sebati ia telah menjadi sebahagian daripada budaya kita. Ia sering dijadikan bahan gurauan atau permulaan perbualan. Nampaknya macam ada misteri kuno di situ, seolah-olah wujud ikatan istimewa antara manusia dan alam semula jadi. Ramai juga yang bangga dengan sensitiviti cuaca ini, menganggapnya seperti satu superpower yang unik. Namun, mari kita ketepikan seketika unsur romantik ini. Cuba kita tanya soalan mudah. Apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kita apabila cuaca mula menarik? Adakah sendi-sendi kita benar-benar mampu menilik masa depan dan meramal turunnya hujan? Atau adakah di sebalik rasa lenguh itu tersimpan sesuatu yang lebih biasa, yang mungkin sebenarnya memerlukan perhatian serius daripada kita? Tahu tak apa yang paling menarik? Sebenarnya, ada betulnya anggapan ni, tapi ia langsung tak ada kena-mengena dengan kita boleh meramal masa depan pun. Kunci utama di sini ialah tekanan atmosfera atau senang cerita, tekanan udara. Biasanya, sebelum nak hujan turun atau salji turun, tekanan udara akan jatuh. Ini memang fakta sains. Dan kita ni, terutamanya bahagian sendi-sendi kita, sentiasa cuba seimbangkan diri dengan tekanan luar ni. Dalam kantung sendi tu, ada cecair yang kita panggil cecair sinovial. Cecair ini pun ada tekanan dia sendiri. Bila tekanan udara kat luar tu berkurang, tekanan di dalam sendi kita pula jadi lebih tinggi secara relatifnya. Akibatnya, tisu-tisu dalam kapsul sendi tu
akan mengembang sikit sangat di tingkat mikro. Kalau sendi tu sihat walafiat, kita takkan rasa apa-apa pun. Tapi kalau sendi tu dah ada masalah radang macam sakit artritis ke atau osteoartritis, atau ada kesan kecederaan lama, pengembangan mikro yang sekecil-kecil tu pun dah cukup untuk ganggu hujung-hujung saraf yang sensitif. Yang kita rasa sebagai sakit sengal atau rasa lenguh-lenguh yang mencucuk tu. Okey, sekarang kita sampai ke pendedahan yang paling penting. Lutut anda ini sebenarnya bukan barometer, tetapi lebih kepada petunjuk adanya masalah. Ia tak meramalkan masa depan. Sebaliknya, ia bertindak balas terhadap sesuatu yang sedang berlaku, iaitu perubahan tekanan udara pada waktu itu juga. Rasa sakit itu bukan ramalan cuaca, tetapi simptom kepada penyakit yang sedia ada. Tekanan udara boleh turun beberapa jam sebelum hujan atau kadang-kadang tak jadi hujan pun. Cuba ingat, berapa kali lutut anda rasa sakit sangat tapi hujan langsung tak turun? Kita cuma tak ingat kes-kes macam tu. Jadi, tak betul kalau kita cakap lutut boleh meramal. Ini hanyalah korelasi atau kebetulan dua perkara berlaku serentak dan bukannya hubungan sebab akibat. Kalau sendi itu sihat, ia takkan terjejas pun dengan perubahan tekanan udara. Rasa sakit itu adalah isyarat bahawa sendi kita perlukan bantuan, bukannya isyarat untuk kita kena ambil payung. Ini adalah tanda diagnostik yang sangat penting, tapi ramai yang abaikan dan salahkan semua pada cuaca. Sebenarnya, apa bahaya besar bila kita terlalu percaya pada mitos sakit sendi ni? Bahayanya ialah kita mula fokus nak rawat cuaca, padahal penyakit sebenar dibiarkan. Jumpa doktor, pakar rheumatologi atau ortopedik, kenal pasti punca sakit dan dapatkan rawatan yang betul. Ramai yang cuma kata, ini sakit sebab nak hujan, lepas tu terus menanggungnya. Boleh telan ubat tahan sakit, tapi punca sebenar masalah tu tak diselesaikan. Sedangkan pada masa yang kritikal ini, penyakit radang seperti artritis terus merebak dan memburuk. Tulang rawan sendi makin lama makin hancur, kita makin susah nak bergerak dan sakit itu akhirnya jadi sakit yang tak hilang-hilang, kronik. Anggapan ini memberi kita ilusi, kononnya kita faham apa yang terjadi. Padahal masa emas untuk mendapatkan rawatan awal semakin lama semakin hilang. Jadi, jika lutut atau sendi-sendi kita ni selalu sangat meramalkan hujan, janganlah kita berbangga. Anggaplah ia sebagai isyarat kecemasan dari badanan anda. Sila buat temu janji dengan pakar secepat mungkin. Ingat, cuaca tak pernah salah. Kita pergi pula kepada mitos kedua. Musuh utama semua mak-mak dan nenek-nenek. Mestilah pasal angin sambar. Jangan duduk ke angin lalu ni, nanti demam. Tutup tingkap tu, nanti diserang angin. Angin ni nampak macam bukan setakat aliran udara biasa, tapi macam entiti jahat, mistik yang memang sengaja nak serang kesihatan kita. Ia bawa sekali selsema, sakit telinga, sakit urat, myositis dan macam-macam bala lain. Ketakutan pada angin sambar ni sangat mendalam, sampaikan ramai yang sanggup duduk dalam bilik yang panas dan tak berudara, asalkan dapat elak pergerakan angin yang kononnya bahaya ni. Kita balut anak-anak tebal-tebal, kita takut nak buka tingkap dalam bas atau kereta, dan kita pandang pendingin hawa yang tengah jalan tu pun penuh syak wasangka. Mitos ni memang lihat sangat nak hilang, sebab hampir semua orang ada cerita macam ni. Semalam aku duduk kejap bawah lubang angin tu, hari ni terus hidung meleleh, tekak pun sakit. Nampak macam kaitan dia jelas, tapi
Kalau tengok dari sudut sains, betul ke macam tu? Mari kita pegang satu kebenaran yang senang dan nyata ni, dan jangan sesekali kita lupa. Selesema, demam dan influenza tu semuanya datang daripada virus sahaja. Bukan sebab kena angin sejuk, bukan sebab angin kuat, bukan sebab kaki basah, apatah lagi sebab skidding. Angin lalu. Untuk kita jatuh sakit, mesti ada pembawa penyakit yang masuk dalam badan kita, iaitu kuman virus tu. Virus ni merebak melalui udara, terutamanya melalui titisan air. Kalau orang sakit tu batuk, bersin atau sembang-sembang biasa pun, dia akan keluarkan titisan air liur halus yang penuh dengan kuman virus. Bila kita sedut udara tu, virus tu pun hinggaplah dekat selaput lendir, dekat hidung dan mulut kita. Masa itulah proses jangkitan tu dah mula berjalan. Sekarang, cuba kita fikir balik. Angin yang bergerak, iaitu skidding tu, boleh ke dia cipta kuman virus tu dari kosong? Mestilah tak boleh, kan? Sebenarnya, angin dari luar tu lagi kurang kuman berbanding udara yang terperap dalam bilik yang dah ada beberapa orang duduk. Angin lalu atau skidding tu adalah udara yang bergerak. Ia bukan pembawa penyakit dan tak mungkin jadi punca kepada penyakit kita. Anda mungkin akan memantah, sekejap, saya yakin saya jatuh sakit selepas kena angin sejuk atau kena tiup angin kuat. Sebenarnya ada penjelasan saintifik untuk hal ini yang tidak pula bertentangan dengan teori virus. Ini, apabila sebahagian kecil badan kita menjadi terlalu sejuk, hipotermia setempat, ia memang boleh melemahkan sistem imun kita, tetapi hanya di kawasan itu dan bersifat sementara. Sebagai contoh, bila angin sejuk kuat betul-betul meniup ke leher atau belakang badan kita, saluran darah di kawasan itu akan mengecut mendadak. Perkara ini melambatkan peredaran darah dan pertahanan setempat di lapisan mukosa, lapisan lembab. Saluran pernafasan akan menurun buat sementara waktu. Dan inilah bahagian pentingnya. Jika virus sudah pun ada dalam badan anda dalam keadaan senyap, dormant, atau anda baru sahaja terjangkit, kelemahan imuniti sementara ini boleh memberi peluang kepada virus itu. Virus ini akan mendapat lampu hijau untuk membiak dengan aktif dan barulah simptom-simptom penyakit mula muncul. Jadi, angin sejuk itu bukan punca sebenar anda sakit, tetapi ia bertindak sebagai pencetus atau picu kepada penyakit yang kuman virusnya sudah pun ada di dalam badan anda. Sekarang, mari kita lihat bahaya utama mitos ini. Rasa takut pada angin lalu menyebabkan orang ramai tutup semua tingkap dan pintu serapat-rapatnya, terutama bila cuaca sejuk. Mereka jadikan bilik itu macam tin sardin. Betul-betul. Cuba bayangkan apa yang terjadi dalam bilik yang tak ada pengudaraan dan ada pula orang sakit di dalamnya. Kepekatan virus dalam udara akan meningkat setiap minit. Kelembapan udara pun menurun dan lapisan mukus, lapisan dalam hidung dan mulut orang sihat akan jadi kering. Bila kering, ia lebih mudah diserang jangkitan. Akhirnya, risiko untuk jatuh sakit dalam ruang tertutup macam ini jadi berganda-ganda. Ini satu paradoks. Kita takut sangat pada angin, tapi kita pula yang cipta keadaan yang sempurna untuk virus merebak. Sebenarnya, mengangin bilik atau pengudaraan yang berkala adalah salah satu cara paling berkesan untuk mencegah penyakit pernafasan seperti demam dan selsema yang akan mengurangkan kepekatan kuman dalam udara. Jadi, jangan takut pada angin lalu. Yang patut kita takut ialah bilik yang sesak, panas dan tak ada udara.
Mitos yang ketiga ini datangnya dari zaman kita kecil dulu. Ingat tak lagi kata-kata keramat yang selalu diucapkan oleh jururawat sekolah dengan penuh penekanan. Ujian mantu, 3 hari jangan kena air. Ia seperti satu upacara. Selama 3 hari, kita berjalan dengan tangan terjulur, menjaga benjolan kecil yang berharga itu daripada setitik air pun. Mandi pun, kita membengkokkan badan dalam posisi yang paling pelik. Sampaikan kalau terpancut juga air ke tempat cucuk tu. Ia rasa macam malapetaka besar. Kononnya nanti kita kena hantar terus ke klinik TB. Larangan ini sangat keras dan tak boleh dipertikai sampai tak ada sesiapa pun yang terfikir nak bertanya, kenapa sebenarnya tak boleh? Apa yang teruk sangat air biasa tu boleh buat pada suntikan yang di bawah kulit kita? Jomlah kita bongkar dari mana datangnya punca mitos perubatan yang pelik dan sangat berleluasa ini, yang sehingga kini masih lagi menakutkan ramai ibu bapa. Sebelum kita teruskan, mari kita fahami dahulu apa itu ujian mantu. Ramai orang salah anggap, tetapi ia sebenarnya bukan suntikan atau vaksin. Vaksin atau suntikan imunisasi berfungsi dengan memasukkan kuman yang dilemahkan ke dalam badan kita untuk membina daya tahan. Berbeza pula dengan ujian mantu. Ia adalah ujian diagnostik, sejenis ujian alahan pada kulit. Dalam ujian ini, sejenis bahan khas iaitu tuberkulin akan dimasukkan ke bawah kulit. Penting untuk diingat, tuberkulin ini bukan bakteria tuberkulosis yang hidup atau yang telah mati. Ia hanyalah ekstrak yang mengandungi protein-protein daripada bakteria tersebut. Tujuan utama ujian ini adalah untuk melihat bagaimana sistem imun badan kita, terutamanya sel-sel limfosit T, bertindak balas terhadap protein-protein ini. Sekiranya badan kita sudah mengenali kuman tuberkulosis, tempat suntikan tadi akan menunjukkan reaksi yang ketara. Akan timbul kemerahan dan bengkak yang tebal yang kita panggil papul chow. Jadi, ini adalah ujian kulit yang menunjukkan tahap ketahanan imuniti kita terhadap penyakit TB. Kata kunci di sini ialah bawah kulit. Bahan ini disuntik ke dalam lapisan kulit, bukannya sekadar diletakkan di atas permukaan kulit sahaja. Baiklah, mari kita pakai logik yang senang. Kalau suntikan TB tu dah masuk dalam kulit, macam mana air yang kena atas kulit tu boleh bagi kesan pada hasilnya? Jawapannya, tak ada kesan pun. Air tak boleh tembus lapisan kulit luar tu untuk cuci tindak balas yang berlaku jauh kat dalam. Air tak boleh pun kuatkan atau lemahkan tindak balas sel pertahanan badan kita. Cuba bayangkan kalau jari kamu terpotong sikit. Kita tetap cuci tangan, tapi luka kat bawah kulit tu tetap boleh sembuh. Betul? Konsep dia sama. Bengkak kecil tu atau kita panggil biji tu takkan jadi kembang macam roti kena air. Saiz bengkak tu bergantung sepenuhnya pada bilangan sel imun yang berlari datang ke tempat suntikan mantu tu. Jadi lepas buat ujian mantu, nak mandi tu boleh. Malah wajib pun, kebersihan ni tak pernah bawa mudarat. Air tu memang selamat 100% untuk keputusan ujian tu. Jadi, dari mana asalnya larangan total untuk tidak kena air ini? Ceritanya berakar jauh ke masa lalu, iaitu pada masa tes yang mendahului mantu, yang dikenal sebagai tes Pirket. Saat tes Pirket dilakukan, cairan tuberkulin akan dioleskan ke kulit, lalu kulitnya digores atau dicakar sedikit menggunakan alat khusus yang disebut skarifikator. Nah, ini artinya lapisan kulit luar itu memang dirusak. Jadi, dalam kondisi seperti itu, kalau kena air, memang benar air bisa saja menghilangkan sebagian obat dan membuat hasilnya jadi tidak akurat atau terdistorsi. Tes Pirket sudah lama tidak digunakan.
sudah digantikan oleh tes mantu yang jauh lebih akurat dan lebih nyaman karena disuntikkan di bawah kulit intradermal. Tapi larangan jangan kena air itu karena kebiasaan lalu berpindah dari mulut ke mulut dan ikut diterapkan pada tes mantu. Doktor dan perawat yang sudah senior atau sekolah lama terus memberikan saran ini dan para orang tua juga mengikutinya dengan patuh. Padahal, sebenarnya ada pantangan yang benar-benar nyata untuk tes mantu. Tempat suntikan tidak boleh digosok pakai sabun atau waslab, tidak boleh digaruk, tidak boleh ditutup plester atau diolesi krim. Bahkan obat seperti iodine atau antiseptik. Justru gesekan atau gangguan mekanis inilah yang bisa memicu reaksi positif palsu. Kalau air sama sekali tidak. Lagi, mitos nombor 4. Kali ini dengan iringan bunyi kruk-krak yang biasa kita dengar. Cepat. Siapa yang suka bunyikan jari, leher atau tulang belakang, kononnya nak hilangkan rasa tegang. Siapa yang terus dengar suara keras dari mak ayah kita atau orang tua kita, stop serta-merta, nanti dapat penyakit sakit sendi. Mitos ini memang antara cerita hantu yang paling popular tentang kesihatan sendi kita. Ia melukis satu gambaran sedih dan menakutkan dalam kepala kita. Hari ini kita dengan selamba bunyikan sendi kita, tapi esok, wah, jari kita dah bengkok, kena artritis teruk, kita tak boleh pegang sudu dan menyesal gila dengan tabiat buruk ni. Bunyi macam betul, kan? Dan menakutkan. Fikiran macam ni lah yang buat ramai orang tahan diri. Padahal keinginan nak bunyikan sendi tu memang kuat sangat. Tapi mari kita siasat apa sebenarnya yang berlaku dalam sendi kita bila bunyi klik tu jadi. Dan adakah cerita menakutkan ni ada bukti saintifik sikit pun kita tengok? Jadi, apakah bunyi yang kita dengar ini sebenarnya? Berlawanan dengan sangkaan ramai, bunyi ini bukanlah disebabkan oleh tulang-tulang yang bergesel antara satu sama lain. Jika ia berlaku, setiap pergerakan kita pasti akan disertai bunyi gesaran atau keriutan yang kuat. Sebaliknya, bunyi itu sebenarnya terhasil di dalam kapsul sendi kita. Sendi kita dipenuhi oleh pelincir khas yang dipanggil cecair sinovial. Dalam cecair ini, sama seperti cecair lain, terdapat gas-gas terlarut. Kebanyakannya adalah nitrogen. Apabila kita meregangkan sendi, contohnya, apabila kita melenturkan jari, kita sebenarnya meningkatkan isi padu kapsul sendi. Ini menyebabkan tekanan di dalam kapsul menurun secara mendadak. Menurut hukum fizik, apabila tekanan jatuh, gas-gas terlarut itu akan mula membentuk gelembung. Proses ini dikenali sebagai kavitasi. Pembentukan gelembung gas yang mendadak ini diikuti dengan pengecutan atau keruntuhan gelembung tersebut, menghasilkan bunyi letusan atau bunyi klik yang kita dengar. Inilah sebabnya mengapa anda tidak boleh membunyikan sendi yang sama 2 kali berturut-turut. Anda perlu menunggu kira-kira 20 minit untuk membolehkan gas tersebut larut semula ke dalam cecair sinovial. Dengar macam tak ada apa-apa, betul tak? Gelembung gas ni memang sah, bukan bunyi tulang yang bergesel. Tapi apa pula kata sains rasmi pasal kaitan tabiat ni dengan penyakit sendi atau artritis? Walaupun kajian dah dibuat bertahun-tahun lamanya, langsung tiada bukti kukuh yang menunjukkan ada kaitan antara dua perkara ni. Eksperimen paling terkenal tentang isu ini dilakukan oleh seorang doktor bernama Donald Unger. Dia begitu tertarik dengan persoalan ni sampai dia sanggup jadikan diri dia sendiri bahan eksperimen. Selama 60 tahun, dia sengaja
krokkan sendi jari tangan kirinya saja, sementara tangan kanan dia biar tak disentuh. Selepas tempoh masa yang sangat panjang tu, dia periksa kedua-dua belah tangannya. Hasilnya, langsung tiada tanda-tanda artritis pada mana-mana tangan pun, dan tiada perbezaan langsung antara tangan kiri dan tangan kanan. Disebabkan kajian unik ni, dia siap dapat hadiah Ig Nobel lagi. Kajian sains yang lebih besar dan serius, melibatkan ribuan orang, pun turut mengesahkan tabiat menggeliat atau membunyikan sendi jari ni memang tak meningkatkan risiko kita untuk dapat artritis. Jadi, adakah ini bermaksud kita boleh membunyikan sendi jari sesuka hati tanpa perlu risau apa-apa? Sejujurnya, tidaklah begitu. Memang betul, ia tidak akan menyebabkan penyakit sendi kronik seperti artritis. Namun begitu, masih ada beberapa risiko kecil yang mungkin berlaku, walaupun kesannya jarang-jarang sekali. Ada kajian yang menunjukkan bahawa bagi mereka yang terlalu kerap melakukan tabiat ini, lama-kelamaan kekuatan genggaman tangan mungkin sedikit berkurangan, dan kadangkala sendi-sendi itu akan kelihatan bengkak. Malah, ada juga kes terpencil di mana perbuatan mematahkan jari secara terlalu ganas dan melampau telah menyebabkan terseluhnya ligamen atau kerosakan pada lapisan kapsul sendi. Tetapi itu memang kes yang sangat jarang berlaku dan ia lebih merupakan pengecualian daripada kebiasaan. Walaupun begitu, bahaya yang paling utama dan tidak dapat disangkal mengenai tabiat ini adalah gangguan sosial, iaitu rasa tidak selesa yang anda timbulkan kepada orang di sekeliling. Ramai orang, terutama yang sensitif, memang tidak disenangi dengan bunyi krak yang dihasilkan itu. Jadi, mungkin alasan utama untuk kita tinggalkan tabiat membunyikan jari ini bukanlah kerana soal perubatan, tetapi lebih kepada adab dan keselesaan bersama. Sekali, mitos yang kelima. Ini yang paling dramatik dan paling macam dalam wayang punya cerita. Orang kata, rambut jadi putih dalam satu malam sebab terlalu sedih. Kita semua selalu nampak ni dalam drama TV atau filem. Watak utama tu kena kejutan besar, stres teruk atau tragedi. Lepas tu esok pagi bangun saja, rambut dia semua dah putih. Imej macam ni dah lekat dalam kepala kita dan jadi simbol betapa terkejutnya seseorang tu. Kisah pasal Ratu Marie Antoinette yang dikatakan rambutnya beruban sebelum dia kena hukuman mati lagi menguatkan kepercayaan kita ni. Kita rasa logik lah, kalau sistem saraf kita kena hentaman kuat macam tu, mesti ada kesan yang kita boleh nampak serta-merta. Tapi dari segi biologi, boleh ke benda ni berlaku? Rambut yang dah ada warna tu, boleh ke hilang warna secara tiba-tiba dalam masa beberapa jam? Atau ini hanya satu metafora yang cantik dan tragis, tapi sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan realiti? Kalau kita nak faham betul-betul macam mana uban ni boleh terjadi, kita kena tengok jauh ke bawah dekat pangkal rambut kita, di mana folikel tu berada. Warna pada rambut kita datang daripada pigmen yang dipanggil melanin. Melanin ni dihasilkan oleh sel-sel khas, nama dia melanocytes. Sel-sel melanocytes ini duduk betul-betul dekat bahagian bawah setiap folikel rambut. Tugas dia macam menyuntik pigmen ke dalam batang rambut yang sedang memanjang. Tapi bila kita dah berumur atau memang dah genetik kita macam tu, stok sel induk yang menghasilkan melanocytes ni akan semakin berkurangan. Melanocytes yang baru pun takkan muncul lagi dan yang lama pula mula mati. Bila ini berlaku, pengeluaran melanin akan terhenti. Hasilnya,
rambut yang tumbuh keluar dari folikel tu dah tak ada pigmen. Itu nampak kelabu atau putih sebab cara cahaya memantul pada struktur keratin rambut tersebut. Maksudnya, uban ni bukan bermakna rambut yang dah panjang tu hilang warna. Tapi rambut baru yang tumbuh tu memang dah tiada warna. Ini adalah proses yang berlaku secara perlahan-lahan dan ia memang sudah ditetapkan dalam genetik kita sejak awal lagi. Jadi, apa kaitan stres dengan semua ini? Untuk sekian lama, para saintis menganggap hubungan antara tekanan, stres dan rambut beruban ini sebagai sesuatu yang belum dibuktikan. Namun, kajian terkini yang bermula dengan tikus dan kemudian disahkan kebenarannya pada manusia telah membongkar mekanisme di sebalik fenomena ini. Ternyata, tekanan yang melampau, stres yang teruk, sebenarnya boleh mempercepatkan proses rambut menjadi uban. Apabila kita berada dalam keadaan stres, sistem saraf simpatetik kita, iaitu sistem yang bertanggungjawab untuk tindak balas, lawan atau lari, fight or flight, akan merembeskan sejumlah besar neurotransmitter yang dipanggil noradrenaline. Ini kemudiannya turut memberi kesan kepada folikel rambut. Ia memaksa sel stem melanocyte, sel induk yang menghasilkan warna, untuk berubah menjadi sel matang penghasil pigmen pada kadar yang terlalu cepat dan secara besar-besaran. Akibatnya, keseluruhan simpanan sel stem yang berharga ini akan habis dengan pantas. Jadi, apabila tiba masa untuk rambut seterusnya tumbuh dari folikel yang sama, sel melanocyte baharu sudah tiada lagi untuk menggantikannya. Oleh itu, rambut yang tumbuh itu akan menjadi uban. Nah, sekarang kita dah dapat jawapannya. Betul, tekanan emosi memang boleh sebabkan rambut beruban. Tapi, dengar sini baik-baik. Ini poin penting. Ia takkan berlaku sekelip mata. Rambut yang dah pun ada atas kepala kita, ia dah ada warnanya. Pigmennya takkan hilang tiba-tiba hanya kerana stres. Stres sebenarnya beri kesan pada folikel rambut, iaitu pada rambut yang baru nak mula tumbuh dari akar. Jadi, untuk rambut uban yang baru itu nak panjang dan betul-betul nampak, kita kena tunggu berminggu-minggu, malah berbulan-bulan. Sebab itu, cerita-cerita tentang jadi uban secepat kilat tu hanyalah mitos dan tokok tambah sahaja. Memang ada satu penyakit yang sangat jarang berlaku, dipanggil alopecia areata. Penyakit ni boleh buat semua rambut yang berpigmen, yang berwarna, gugur secara tiba-tiba, tinggallah hanya rambut uban. Itu yang nampak macam serta-merta jadi putih. Tapi percayalah, ia kes yang sangatlah luar biasa. Kesimpulannya, ya, stres memang musuh kepada kesihatan dan warna rambut kita. Cuma, kesannya jauh lebih perlahan daripada yang digambarkan dalam drama atau filem. Baiklah, mari kita rumuskan hasil penyiasatan kita hari ini. Hari ini, kita telah mengetahui sakit lutut itu bukannya petanda hujan akan turun, tetapi ia sebenarnya disebabkan oleh penurunan tekanan atmosfera yang memberi kesan kepada sendi-sendi yang sedia bermasalah. Kita juga telah belajar angin lalu atau skuter itu tidak menyebabkan selsema secara langsung, tetapi duduk terperap di dalam bilik yang panas dan takutkan angin. Itulah sebenarnya jalan pintas menuju sakit. Kita juga telah membuktikan secara muktamad bahawa tidak mengapa untuk membasahkan tempat suntikan mantu. Malah, ia dibolehkan dan tidak akan menjejaskan keputusan ujian. Kita faham bahawa membunyikan sendi jari tidak akan menyebabkan artritis. Bunyi klik yang kita dengar itu hanyalah gelembung gas yang pecah.
Dan akhir sekali, kita telah membongkar misteri uban sekelip mata, yang mana sebenarnya prosesnya itu tidak berlaku secara serta-merta. Kesimpulan utama dari semua ini sangat mudah. Banyak petua dan pantang larang orang lama, walaupun kedengaran logik, gagal apabila diuji oleh sains. Penjagaan kesihatan kita seharusnya didasarkan pada pengetahuan dan nasihat doktor, bukan berasaskan kepada mitos semata-mata. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda telah mempelajari sesuatu yang baru dan berjaya menghapuskan sekurang-kurangnya satu mitos dalam fikiran anda, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini agar tidak terlepas video pendedahan mitos yang seterusnya. Sekarang, soalan untuk anda semua. Apakah pantang larang kesihatan yang pernah anda percayai sebelum ini? Atau mungkin ada mitos lain yang anda mahu kami kupaskan dalam video akan datang? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kami teringin sangat nak membacanya.